Orang bergaduh didamaikan, bukan diapi-apikan lagi. Kan? Ada orang kadang-kadang api-apikan lagi. Bergaduh laki bini, cerita dekat Facebook 1000 macam ini lah. Like 1000. Oh, suka dia lagi cerita kan. Tak betul Di mana kita damaikan. Wa aslaha. Orang yang aslih ataupun orang muslih ni, kelebihan dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpahan kurnia dan rahmatnya malam ni dapat sama-sama kita berada dalam perkongsian ilmu, dan mudah-mudahan beri manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi pada malam ini saya suka nak kongsikan satu ayat Quran yang sering kita dengar dan kita baca. Jadi bilangannya diulang sebanyak 14 kali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebut keadaan orang beriman itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak ada ketakutan pada mereka itu, wa lahum yahzanun, dan tidak pula dia bersedih. Jadi maknanya 14 kali ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jadi maknanya orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, satu anugerah yang Allah bagi kepada dia, dia bukan tidak ada perasaan takut, tapi dia dapat mengurus benda yang menakutkan dia dan juga benda yang menyedihkan dia. Sebab perasaan takut dan sedih ini adalah kemanusiaan. Kita ni kan manusia, kita bukan robot. Kita bukan telefon, handphone. Tak suka ada button delete, kita boleh delete. Kita manusia. Jadi sifat-sifat hati itu dia bercampur-campur. Antara sifat hati yang bercampur ni adalah takut dan juga sedih. Dan kalau kita tengok perbahasan moden dalam buku rujukan bagi kesihatan mental, psikologi, psikiatris, dipanggil DSM-5, Diagnostic Statistical of Mental Disorder. Disenaraikan ada lebih 1,800 mental disorder. Mental disorder ni penyakit mental lah. Dulu waktu kita kecil-kecil, kalau kita sebut penyakit mental, kita cuma nampak orang pakai baju compang-camping, duduk bawah jembatan, pakaian tidak terurus, mandi tak, makan pun tidak terurus. Rupanya penyakit mental ni ada lebih 1,800, dan tidak sedikit yang berkaitan dengan takut dan juga sedih. Daripada takut orang jadi anxiety, daripada takut dan sedih orang jadi depression, takut orang jadi berhalusinasi, dengan takut orang jadi apa lagi, macam-macam lah yang penyakit-penyakit mental ni, tidak sedikit. Jadi sebab itu kita manusia, kita tak nafi kita ada sifat takut dan sifat sedih itu, tapi orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan Rasul, dia boleh manage benda ini sampai takut dan juga sedih tidak memberi mudarat kepada kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, okey, kita mulakan dengan kita cerita kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan khaufun. Khaufun ni makna takut. Dia tidak menggunakan perkataan perbuatan. Allah tak sebut la yakhafun walahum la yakhafun alaihim walahum yahzanun. Tapi kenapa khaufun? Khaufun ni ketakutan. Kalau yakhafun dia perbuatan. Maknanya sifat hati yang ada takut, ada takut, kadang-kadang tak takut. Tapi khaufun ni adalah ketakutan. Benda-benda yang membuat manusia tu menjadi takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang hati dia kepercayaan kepada Allah dan Rasul, benda-benda yang membuatkan dia takut. Membuatkan dia takut itu Allah Subhanahu wa taala bagi dia pandai mengurus. Jadi apa benda yang membuatkan manusia takut? Jom kita tengok Al-Quran sebab kita ni bagus sangat kita mengenal diri kita, hidup kita ni dengan Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan kita Al-Quran ni panduan hidup kita ni. Perkataan takut dalam Al-Quran dan dalam hadis
yang menakutkan manusia ni, dia ada 4 benda. Dia ada 4 benda. Yang pertamanya disebut sebagai asyarru. Asyarru ni maknanya perkara yang mencetuskan bahaya. Asyarru ni kejahatan yang mencetuskan bahaya. Dalam Quran kita boleh lihat surah dalam Allah SWT menyebut dalam surah Al-Falaq, kan? Allah SWT menyebut auzubillahi minasyaitanir rajim, qul a'udzu birabbil falaq. Allah suruh kita minta berlindung kepada Tuhan yang menguasai Al-Falaq. Al-Falaq ni waktu subuh. Min syarri asyarru, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan atau benda-benda yang boleh buat kejahatan apa yang diciptakan. Kejahatan ni ada yang datang dalam diri kita sendiri. Diri kita ni pun banyak kejahatan. Jadi kita berlindung daripada apa yang Allah ciptakan, kejahatan-kejahatan ni yang membuatkan mudarat, yang membuatkan ketakutan yang di diri kita sendiri pun. Ada yang dalam diri kita sendiri. Tuan-tuan sekalian, saya bila baca kajian-kajian tentang kemanusiaan ini, saya tertarik dengan satu kajian yang dibahaskan oleh Dr. Paul MacLean. Sebab Dr. Paul MacLean ni dia ada hampir dengan Islam dalam membahaskan bab otak. Otak ni perbahasan ni banyak, teori dia banyak. Tapi saya tengok Dr. Paul MacLean ni dengan apa yang Islam bahaskan, ada hampir. Apa dia? Dia membahaskan otak ni terbahagi kepada 3. Satu dipanggil neurocortex. Neurocortex ni benda kita belajar benda baru. Tuan-tuan malam ni belajar kalau benda baru itu dekat neurocortex kita, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil aqlul insani, akal manusia. So akal manusia ni kurang lebih 80% dia belajar benda baru, timbul pengalaman baru, kita aktif berfikir, itu aqlul insani. Dekat bawah aqlul insani dia ada dipanggil aqlul rohani, akal rohani, ataupun dalam bahasa neuroscience nama Dr. Paul MacLean ni limbik ni dekat bawah lebih kurang 10%, lebih kurang. Dia tempat letak emosi, tempat letak ingatan jangka masa panjang. Kemudian dia ada reptilian brain, aqlul hayawani. Reptilian brain ni otak yang protect diri kita tanpa kita berfikir. Contoh kita bernafas, kita tak payah fikir. Itu yang control dia adalah reptilian brain ataupun aqlul hayawani. Kita hari pegang benda panas, kita tak payah analisa. Panasnya, kena tarik ke tak jari ni? Kena tarik ni, kalau tidak hangus jari ni. Berfikir je 2 minit, hangus tak jari kita ni. Tapi kenapa kita push, tarik? Itu aqlul hayawani ataupun reptilian brain punya reaksi ya. Okey. Kalau orang marah daripada neurocortex dia rasa tak puas hati, dia turun pada limbik, dia turun pada rohani, aqlul rohani. Sebab emosi ni dekat aqlul rohani kita. Okey. Kalau marah tu tidak dikawal, nanti tuan-tuan boleh search. Saya bagi dia punya kajian. Ada satu keadaan dipanggil amygdala hijack. Amygdala hijack ni adalah keadaan di mana daripada limbik dia hijack kepada reptilian brain. Reptilian brain dia jadi aqlul hayawani. Sebab itu orang kalau marah tak dikontrol, dia jadi haiwan. Dia boleh terajang orang, dia boleh tendang orang, dia boleh tikam orang, boleh benda yang mudarat. Kalau dia balik pada diri dia balik, dia akan menyesal. Patutnya aqlul hayawani tidak begitu. Istilah dia amygdala hijack. Wa min syarri ma khalaq, aku berlindung daripada kejahatan apa yang dicipta, termasuk kejahatan dalam diri kita. Kita tak tahu tau. Hari ini mungkin kita sabar. Satu kes di Pahang, orang masjid bagus, alhamdulillah, sangat dihormati, mempunyai lesen senapang sebab ada kebun, menjaga protek kebun. Orang masjid, tapi umur dia lebih kurang 70 tahun, bergaduh dengan bini, tembak diri sendiri. Iktibar diri kita terlepas 70 tahun. Kita tak tahu. Sebab tu min syarri ma khalaq, aku minta perlindungan daripada asyarri yang kau ciptakan. Kita jangan fikir daripada meluar. Diri kita pun ada kejahatan dia kalau Allah tak lindung.
Sebab itu kita hari ni haji 10 kali sekalipun belum tentu. Kalau Allah tak lindung kita, kemanusiaan dia, kemudaratan boleh berlaku, tuan-tuan sekalian. Jadi maknanya asyari pertama, benda yang menakutkan dan ancaman pertama pada manusia itu adalah asyari. Asyari itu dalam surah Al-Falaq, wa min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang Allah cipta, termasuk kejahatan diri kita sendiri. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, daripada kejahatan malam apabila dia gelap gelita. Benda malam gelap gelita ni, tuan-tuan sekalian, selain daripada alam kita, dia ada alam lain. Dia ada alam jin contohnya. Tuan-tuan sekalian, baru-baru ni kes orang hilang dekat hutan lah, orang macam-macam cerita. Saya dalam dunia diving, kita punya AJK Masjid, Haji siapa pun dalam dunia diving, instructor diving. Okey, ini pengalaman saya. Kita menyelam dekat Tioman. Tioman tu tempat memang orang menyelam lah. Dekat hujung sekali, kat genting tu ada, dipanggil sebagai Shark Reef, nama dia lah situ. Waktu tu saya bawa 2 bot pelajar-pelajar. Jadi kita nak menyelam petang, tapi pelajar-pelajar universiti lambatlah berkemas, lambat bersiap. Jadi dah petang, dah maghrib, barulah semua bersiap, termasuk ada pelajar mahasiswi pun ada, perempuan. Okey. Kemudian dah maghrib, okey. Kita pun nak balik. Padahal budak tu bawa bot hari-hari. Situ tu dia pejam mata pun boleh sampai lah. Oh, pulau situ, jom. Oh, naik bot. Tiba-tiba hilang. Situ. Oh, hilang. Oh, situ. Oh, hilang. Saya kata, kita ni semua jamak, boleh jamak, niat jamak je. Sampai dekat pukul 10 malam, tuan-tuan sekalian. Bot minyak tu dah ganti 1 tong lagi dah. Mana pun dah nak habis dah. Saya kata, kita tak boleh ni. Baru cakap kita azan. Azan, tuan-tuan sekalian, budak-budak dah menangis lah, mahasiswa-mahasiswi ni. Tengok, okey, situ. Okey, pergi. Oh, jumpa pulau. Orang dekat pulau dah start nak bagi alert sebagai ada orang hilang. Itu pengalaman saya. Tuan-tuan lagi kaya pengalaman daripada saya. Kita pergi sana sini. Jadi ada benda-benda yang bukan alam kita. Lepas tu saya suka kadang-kadang, tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi mana-mana, hutan ke mana-mana, ada satu rahsia, tuan-tuan sekalian. Apa dia yang Nabi sebutkan? Nabi kata apa? Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi. Ada 2 perkataan ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ni kalau kita tengok ayat-ayat Quran, bertasbihlah kepada Allah apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Semua makhluk bertasbih. Kita hari ni kalau kita bertasbih, subhanallah, 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 sebenarnya kita menyertai seluruh makhluk yang ada di alam ini bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Malaikat bertasbih, pokok-pokok bertasbih, burung-burung bertasbih. Kita bersama dengan makhluk-makhluk yang bertasbih. Tuan-tuan pergi hutan, pergi mana, jangan lupa bertasbih. Jadi kita menyertai semua makhluk yang bertasbih. Ini menyanyi yang bukan-bukan, takut kita ditutup hijab, benda-benda lain yang bukan-bukan kan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, daripada kejahatan tukang sihir yang menghembus pada simpulan-simpulan. Sihir itu real wujud. Sihir ni memang real wujud. Tuan-tuan sekalian, dekat Malaysia ni beberapa negeri telah digubal enactment mahkamah syariah, enactment sihir. Ada beberapa negeri yang dah lulus, dah dibentang di table kan, enactment sihir adalah pembuktian dia macam mana dan sebagainya. Sebab nak ceritanya sihir itu wujud, dan termasuk dekat negara kita pun banyak juga benda-benda sihir. Kita minta perlindungan daripada asyari, syari apa naffatsati fil 'uqad, yang menyembuh pada simpulan-simpulan ini. Dan wa min syarri hasidin idza hasad, daripada kejahatan orang yang menghasad apabila dia mula menghasad. Tuan-tuan sekalian, semua orang dia ada sifat hasad dengki. Cuma banyak ataupun tidaklah. Kita berkawan, kita keliling kita bergaul dan sebagainya. Tapi orang hasad dengki ni, kalau mula dia menghasad,
dia akan menyusah kita. Kalau dia hasad, dia seorang dia tak apa. Dia mula menghasad, dia menyusahkan. Sebab tu wa min syarri hasidin idza hasad. Kita minta perlindungan pada Allah daripada orang yang menghasad apabila dia mula menghasad. Jadi maknanya benda yang pertama sekali yang menyebabkan ancaman bagi manusia, yang manusia tu takut, disebut bahasanya dalam Al-Quran dengan asyarri. Asyarri boleh buat rujukan surah Al-Falaq, iaitu macam mana kejahatan yang boleh menyebabkan ancaman bagi manusia, yang akhirnya manusia itu ada takut dalam kehidupan dia itu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Kemudian yang kedua, apa benda yang menyebabkan manusia takut? Dalam Quran Allah sebut perkataannya al-ba'sa. Al-ba'sa. Al-ba'sa ni adalah satu benda, iaitu maknanya ancaman yang dah menghampiri kita. Tadi wujudnya ancaman tu, syaitan wujud, orang hasad wujud, ahli sihir wujud. Apabila dia telah mula membuat perkara-perkara, itu dipanggil al-ba'sa. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa taala menyebut mengenai al-ba'sa. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum engkau, lalu kami timpakan kepada mereka kesengsaraan, al-ba'sa, dan kemudaratan, agar mereka merendah diri kepada Allah. Ini kan? Dari surah Al-Baqarah ayat 177 pula Allah SWT sebut mengenai al-ba'sa ni, mengenai orang-orang yang beriman. Kan? Apa kata Allah? Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan orang-orang yang bersabar ketika kesengsaraan, al-ba'sa, kemudaratan, ad-dharra, dan ketika peperangan. Surah Al-Baqarah 117. Jadi benda-benda yang berkaitan dengan maknanya al-ba'sa ni, jadi maknanya itu antara benda yang menakutkan manusia. Jadi memberi ancaman manusia ataupun memberi ketakutan kepada manusia, sesuatu mudarat yang telah menghampiri. Okey. Yang ketiga ad-darar. Ad-darar ni kemudaratan. Maknanya dah berlaku kesan tu, dah berlaku dah berlaku kesakitan, dah berlaku kecederaan, dah hilang satu benda tu. Ini dalam Quran Allah SWT sebut, dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Adik-adik menghafal Quran, ambil nama surah, ambil ayat dia. Nanti boleh buat rujukan. La tudara walidatun biwaladiha. Janganlah seorang ibu dimudaratkan kerana anaknya. Perkataan ad-darra adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nabi menyebut la darara wa la dirar. Tak boleh melakukan mudarat. Orang beriman ni jangan melakukan mudarat pada orang lain, dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Jadi maknanya diajar pada kita, benda buruk kalau dibalas dengan benda buruk, itu namanya dendam. Buruk balas benda buruk, itu namanya dendam. Benda buruk dibalas baik, itu namanya sunnah. Benda sunnah ni, benda buruk kita balas dengan benda baik. Benda baik balas dengan benda baik, itu fitrah. Orang bagi baik, kita buat benda baik. Itu fitrah manusia. Benda baik dibalas buruk, itu zalim nama dia. Jadi 4. Okey? Buruk balas buruk, itu dendam. Buruk balas baik, itu sunnah. Baik balas baik, itu fitrah. Baik balas buruk, itu zalim. Boleh? Pening lah Ustaz. Sebenarnya buruk tu baik ni. Maksudnya itu dia punya perbahasan ya. Okey. Jadi maknanya ad-darra. Ad-darra ni benda-benda kemudaratan. Dan yang terakhir al-halak. Al-halak ni kebinasaan. Kebinasaan ni. Ni dalam Quran Allah SWT sebut perkataan ini. Antara ini contohnya bagaimana
surah Al-Mursalat ayat ke-16. Alam nuhlikal awwalin, bukankah kami telah membinasakan umat-umat yang terdahulu. Al-Halak. Jadi maknanya Allah pun sebut diri kita tu wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Surah Al-Baqarah ayat 195. 195 surah Al-Baqarah, jangan kamu campakkan diri kamu itu daripada kebinasaan. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Okey. Jadi keempat-empat ni adalah perkara yang menyebabkan manusia khaufun, maknanya takut Jadi sama ada asyarru tadi ataupun dipanggil sebagai ad-darra ataupun al-ba'sa ataupun juga al-halak. Keempat-empat ini adalah perkara yang menakutkan manusia, dan benda-benda ni kadang-kadang dia berlaku secara sikun. Keempat-empat ni contoh asyarru. Contohnya apa benda yang boleh menyebabkan kita rungsing dengan kemudaratan. Contoh ular. Wujudnya ular itu wujudnya asyarru. Oh, ular. Ada ular ni, maknanya wujudnya asyarru, benda yang jahat. Walaupun ular tak jahat. Contoh. Okey. Ular menghampiri kita, adanya ancaman, itu al-ba'sa. Okey. Ad-darar, berlaku mudarat, dah kena patuk. Kena patuk, itu ad-darar. Okey. Al-halak, habis. Maksudnya sakit, pergi hospital ataupun kira maknanya meninggal itu maksudnya itu kadang-kadang disikun. Okey. Contoh penyakit. Wujudnya virus atau bakteria, itu asyarru. Okey. Bakteria itu beri jangkitan, kena jangkitan. Itu al-ba'sa. Okey. Kena sakit, itu ad-darar. Darar tu mudarat dah berlaku. Al-halak, masuk hospital ataupun cerah masa depan. Itu mana al-halak. Okey. Macam tu juga dengan contoh syaitan tadi, syaitan. Wujudnya syaitan tu sendiri adalah asyarru. Syaitan ni dia datang tu dengan dua cara. Satu, cara membisik-bisik ke hati. Kalau tak boleh, dia datang secara yang ganggu zahir ni. Sihir ataupun gangguan zahir ni tu situ syaitan. Wujudnya asyarru tu syaitan. Dia datang dengan bisikan ataupun datang dengan jelmaan-jelmaan. Itu al-ba'sa. Kita rasa takut. Takutlah. Itu ad-darar. Ataupun jadi sakit. Ada orang kadang-kadang sebab syaitan tu, maksudnya gangguan dia boleh jadi sakit dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu ad-darar. Al-halak, ada orang memang sebab sihir tu memang jadi mudarat bagi diri dia. Lupa keluarga, lupa dan sebagainya, ataupun kadang boleh sakit dan sebagainya. Itu contoh. Kadang dia jadi sikun empat-empat ni. Betul, empat-empat ni adalah empat-empat yang wujud sebagai menakutkan manusia tu. Tuan-tuan sekalian ni, keempat-empat ini tuan-tuan sekalian bukan bermaksud orang beriman tak kena. Orang beriman juga kena. Tapi dia kena dalam keadaan tidak menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh. Wujudnya asyarru. Syaitan wujud ketika zaman Nabi Adam AS. Syaitan wujud ketika zaman Nabi Yusuf AS. Syaitan wujud ketika zaman Nabi Muhammad AS. Syaitan wujud zaman kita pun wujud. Sampai sekarang pun wujud. Kalau kita baca kisah zaman Nabi Adam, ada bisikan-bisikan, sekarang pun ada bisikan-bisikan. Kalau kita baca kisah syaitan membisikkan kepada Hawa, hari ini juga wujud syaitan membisikkan kepada isteri kita. Kalau syaitan membisikkan kepada Adam, hari ini juga syaitan membisikkan kepada kita sebagai seorang suami. Kadang-kadang di
dihiasi mata tu dengan maksiat. Ini sumpah iblis surah Allah SWT. Dalam Quran Allah sebut bahawa ketika syaitan ni sebelum keluar daripada syurga, dia bersumpah depan Tuhan, qala rabbi bima aghwaytani, Tuhan, oleh kerana engkau telah menjadikan aku sesat, la uzayyinannahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain, akan aku elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Surah Al-Hijri, nanti tuan-tuan boleh baca surah Al-Hijri bermula ayat 38 sampai 42. Dielokkan maksiat di mata anak Adam. Bini orang nampak lagi cantik daripada bini sendiri. Tak sedikit hari ini makin menjadi-jadi kes lah kat office. Yang kena tangkap, yang kena apa? Tapi kena tangkap, bercerai tak berkahwin berdua tu. Tak nampak cantik dah apa tu. Sebab apa? Ketika itu dicantikkan maksiat di mata anak Adam ni. Itu sumpah iblis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya asyarru, wujud syaitan dia berdulu sampai sekarang ada je samanya. Al-Ba'sa. Contoh apa mudarat? Contoh macam keluarga Nabi Yusuf. Keluarga Nabi Yusuf merancang, ada hasad dengki. Yusuf ni pada dia disayangi oleh bapa Nabi Yaqub lah. Macam Al-Ba'sa. Ad-darar berlaku kemudaratan Nabi Yusuf, betul kena buang kat perigi. Betul kena buang kat perigi. Maknanya bukan bermaksud benda-benda tadi orang beriman tak kena, tapi benda itu tak menyebabkan dia jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al khaufun tu ada, tapi macam mana orang beriman tidak takut? Tidak takut tu sebab apa? Dia ada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Okey. Cuma beza dia tuan-tuan sekalian, sebelum kita berhenti azan seminit lagi. Okey. Yang keempat tadi apa? Yang keempat ada asyarru, dia ada al-ba'sa, dia ada darar, dia ada apa? Al-halak. Al-halak, untuk orang tidak beriman berlakulah kehancuran. Bagi orang yang beriman, lepas kena ad-darar, al-ba'sa, dia tidak al-halak, dia adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat apa? Antaranya adalah rahmat pengampunan dosa. Jadi kena musibah tu rahmat pengampunan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi menyebut Nabi SAW, ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala hamma wala huzn wala hadha wala ghammin hatta syaukatin yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang mukmin ditimpa keletihan, penyakit, keresahan, kesedihan, gangguan, duka cita, hatta tertusuk duri sekalipun, melainkan Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Kena sakit, kena apa tuan-tuan sekalian? Kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kena penyakit, Allah Subhanahu Wa Taala tarik daripada kita selera makan. Allah tarik daripada kita kekuatan. Allah tarik daripada kita serinya wajah. Dan Allah tarik daripada kita dosa-dosa kita. Ketika kita sembuh, Allah pulangkan balik kekuatan. Allah pulangkan balik selera makan. Allah pulangkan balik cerianya wajah. Tapi dosa Allah tak pulangkan balik bagi orang yang beriman. Dalam hadis Nabi SAW ini. Jadi maknanya Allah gantikan dengan rahmat Allah. Yang pertamanya apa? Yang pertamanya berupa pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya peningkatan darjat. Peningkatan darjat. Jadi Allah Subhanahu Nabi SAW dalam hadis menyebut bahawa innar rajulan la yakunu lahu indallahi manzilah fama yablugha bi'amalin fala yazalullahu yabtalihi bima yakrahu hatta yuballighu iyah. Sesungguhnya seseorang mempunyai satu darjat di sisi Allah yang tidak mampu dicapainya dengan amalan semata-mata. Maka Allah terus mengujinya dengan perkara yang dibencinya sehingga Allah menyampaikan kepada darjat tersebut. Rawahul Abu Ya'la dan disokong oleh riwayat-riwayat yang lain. Kadang-kadang kita doa pada hari ini, ya Allah, aku minta syurga, ya Allah, aku minta supaya direzekikan dekat akhirat syurga, ya Allah.
Kita minta hari-hari doa ni, ikhlas kita doa. Malaikat kanan kiri ni tengok kita, Tuhan, macam mana nak bagi syurga ya Allah? Sembayangnya lewat-lewat, sembayangnya ingat benda lain, puasanya Allah, buka tu macam perut sampai dekat kaki tu, makan, oh penuh kaki kanan, makan penuh kaki kiri, macam makan tu lebih penting lagi. Oh, mengata orangnya kuat, macam mana nak syurga Tuhan? Ini dah hadis lagi. Allah datangkan benda yang bukan daripada amalan, sebab amalan tak cukup. Allah datangkan ujian untuk diangkat darjat, layak dia ke syurga. Jadi maknanya ujian rahmat Allah ada berbentuk peningkatan darjat, ada berbentuk pendidikan jiwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 Allah sebut diuji manusia itu, wal nabluwannakum, dengan ini berbagai-bagai, wa basyiris sabirin, berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada kadang-kadang diberi kekuatan hati itu untuk jiwa tu, kan? Untuk jiwa tu supaya lebih kental lagi dengan ujian-ujian tu, kan? Ada Allah Subhanahu Wa Taala maknanya nak bagi benda lebih baik, kan? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Allah SWT 216 Allah menyebut auzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kamu membenci sesuatu perkara padahal ia baik buat kamu. Maknanya Allah nak ganti lebih baik. Jadi tuan-tuan sekalian ni, maknanya Allah SWT bagi orang beriman, dia kena asyaru, dia kena al-ba'sa, dia kena ad-darra, tapi dia takkan kena al-halak. Dia dapat yang bagi orang beriman, dia dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita cerita tadilah. Allah ganti dengan benda-benda yang Allah SWT beri itu. Bagi orang yang tidak beriman, dia juga diuji macam mana orang beriman, tapi endingnya apa? Al-halak, kebinasaan, makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok sejarah Namrud. Dia cuba nak memudaratkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sendiri pening, dia sendiri rasa tak tenang. Allah datangkan nyamuk, tuan-tuan sekalian. Nyamuk aja. Tuan-tuan sekalian, sampai sekarang statistik paling banyak membunuh manusia haiwan ni, tuan-tuan sekalian, bukan ular tau. Nyamuk, tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang nyamuk. Dengan penyakit dengginya, dengan penyakit malarianya, sampai sekarang statistik. Allah cerita Namrud tu dengan nyamuk, dimudaratkan dengan nyamuk, pun makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun sama juga. Apa kurang dia, tuan-tuan sekalian? Tapi dia berhadap dengan Nabi Musa, makin teruk, makin tak boleh tidur, makin jiwanya tak tenang, akhirnya makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak beri seorang itu syurga dekat akhirat, dia akan bagi syurga itu di dunia lagi, tuan-tuan sekalian. Apa syurga di dunia? Ketenangan hati. Waktu tenang ni dipanggil jannatul ajilah, syurga yang didahulukan. Kalau Allah nak bagi seorang tu neraka di akhirat, na'udzubillah, Allah akan bagi neraka itu di dunia lagi. Apa neraka di dunia? Ditarik ketenangan hati itu. Hati tu rungsing, tak tahu benda apa. Lepas tu kalau kita ni tak tenang, kena check, tuan-tuan sekalian. Tapi kalau dah tenang, alhamdulillah, mudah Allah kekalkan benda itu. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Sebagai penutupnya, tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, saya nak bacakan beberapa ayat. Dia ada 14 ayat. 14 ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai orang beriman ni, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak takut dan dia tidak takut dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi ulama-ulama mufassirin mengkategorikan 14 ayat ini sebenarnya terangkum kepada dua tema. Satu tema hubungan dengan Allah, satu tema lagi hubungan dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Saya baca ayat dia, surah dia, siapa boleh salin,
kongsikan dekat WhatsApp group cepat-cepat, kan? Saling surah dengan ayat je, nanti kita boleh rujukkan. Okey. Antaranya apa? Tema daripada 14 ayat ni, tema hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Orang yang mengikut petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 38. Saling dik. Surah Al-Baqarah ayat 38. Allah Subhanahu wa taala sebut, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dan sesiapa yang mengikut hidayah atau petunjuk daripadaku, tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih hati. Siapa ikut hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mana petunjuk ataupun apa yang Allah tunjukkan, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa lagi? Surah Al-Baqarah ayat 60. Surah Al-Baqarah ayat 62, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah SWT sebut, "Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka itu bersedih. Maknanya orang ingat akhirat, dia boleh manage kesedihan dia. Kan? Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-62. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan sekalian banyak sedihnya apa? Sebab ingat dunia lagi banyak daripada ingat akhirat. Dunia kena ingat, kita hidup kat dunia, urus. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Dia untuk diurus, urus semaksimal mungkin. Yang tak mampu angkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan. Kita mengurus dengan kerungsingan, itu menyebabkan kita rungsing banyak dalam kehidupan kita. Dunia untuk diurus, bukan untuk dirungsingkan. Akhirat kita kena beriman, kita kena ingat, oh ini tempat pulang dan kembali aku dia. Orang yang banyak ingat akhirat, maknanya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut. Jadi, kalau hari ni kita, oh kenapa hati ni macam tak tenang, rungsing je kan? Tengok, banyak ingat dunia atau banyak ingat akhirat. Dunia kena ingat, tapi ingat dunia ni untuk diurus, kan? Bukan untuk dirungsingkan. Okey. Kemudian surah Al-Baqarah 112. Orang yang muhsin. Muhsin ni orang yang suka buat baik. Buat baik ni apa? Bersedekah ke, kan? Berbuat baik pada mak ayah ke, berbuat baik pada isteri ke, kan? Bagi nafkah dengan sebaik-baiknya ke, berbuat baik pada suami ke, itu muhsin. Muhsin ni daripada perkataan hasan. Hasan ni mana baik. Allah SWT sebut dalam Quran surah Al-Baqarah 112, "Bala man aslama wajhahu Allahu wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan berbuat kebaikan, wa huwa muhsin, maka baginya pahala di sisi Allah, tidak ada ketakutan ke atas mereka dan tidak mereka bersedih. Orang banyak buat baik, Allah pelihara hati dia tu, hati dia tetap sedih. Ni. Kemudian apa lagi? Antara lain istiqomah. Istiqomah ni konsisten dalam membuat amalan, walaupun sikit. Tuan-tuan bersedekah, kalau tak biasa bersedekah, jangan sedekah banyak-banyak. Takut sedekah banyak-banyak sekali, lepas tu setahun tak bersedekah. Lepas tu mengungkit, teringat setiap kali nak tidur. Biar sikit tapi banyak kali. Tak biasa bersedekah, bagi 100 setahun. Tapi ingat tiap malam, aku dah bagi dalam masjid tu 100 tu kan. Tak apa dibuat tu kan. Ingat dia kan. Jadi pecahkan 50 sen, tapi hari-hari masuk 50 sen dekat masjid tu. Akhirnya sama juga 100 juga. Jadi maknanya istiqamah. Istiqamah itu konsisten. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Surah Al-Ahqaf ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah lalu beristiqamah, maka tidak ada ketakutan padanya dan tidak mereka bersedih hati. Okey. Tema hubungan dengan manusia. Ni hubungan mana tadi? Hubungan Allah. Ni hubungan dengan manusia.
Hubungan dengan manusia, pertama, bersedekah tanpa mengungkit. Surah Al-Baqarah ayat 262. Surah Al-Baqarah 262, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian tidak mengiringinya dengan mengungkit atau menyakiti, bagi mereka pahala di sisi Tuhan, dan tidak ada takut bagi mereka, dan tidak mereka bersedih. Tahu sekalian, menginfakkan harta di jalan Allah ni, dia banyak nama. Namanya banyak. Ada wakaf. Wakaf. Okey. Ada hadiah. Hadiah. Kan? Ada infak. Infak infak ni bagi wakaf tu benda kekal. Infak ni kita bagi saja, kekal tak kekal kita tak fikir. Okey? Ada nafkah. Nafkah kepada isteri kena bagi, tuan-tuan sekalian. Semampu kita boleh. Kalau abang ayah tak mampu bagi nafkah, pilihannya dua je. Dua je pilihannya. Pilihan pertama, ambil tangan isteri, bawa pergi tempat paling romantik, longkang dekat rumah, minta halal. Saya tak mampu, saya minta halal boleh tak? Saya janji, saya mampu, saya bagi balik. Itu satu pilihan pertama. Pilihan kedua apa? Lafaz hutang. Benda tu berat bagi seorang lelaki sebab maruah, ego kita, tapi itu pilihannya. Lafaz hutang. Jadi jelas. Sebab apa? Kalau tak jelas lafaz dia, hari ni kita tidak ada kemampuan. Isteri pula dah malah nak minta kita, dia pun tak apalah, dia kerja, dia pakai duit dia. Nanti kalau dah ada kemampuan, kita lupa untuk tunaikan balik nafkah yang isteri telah bagi dia, ataupun yang sekarang pun kadang lupa. Jadi akhirnya dia rasa dia dah ada kemampuan, dia dah ada duit. Mulalah jumpa Pak Imam. Mam, saya dah ada kemampuan sekarang ni. Pada kemampuan tu adalah nafkah isteri yang tidak ditunaikan. Sebab itu nak kahwin lagi bukan kebenaran isteri, kebenaran mahkamah. Mahkamah adili, betul tak mampu ni. Kalau tak mampu, kerja dulu. Bagi mampu dulu. Dia panggil isteri sebagai saksi kemampuan. Simple dia punya prosesnya, tapi berat nak melaksanakan. Tapi itulah dia melaksanakan. Sebab mahkamah nak maksudnya nak tahu, oh mampu ke tak. Jadi bersedekah, okey. Jadi infak, kemudian dia ada nafkah, dia ada hadiah, dia ada hibah. Dari hibah, pengurusan harta kalau sebelum meninggal yang paling senang adalah hibah. Sebab kalau kadang-kadang kalau faraid panjang, hibah ni sebelum meninggal dah bagi dah, siap-siap pada anak-anak sebagainya. Itu menafkahkan. Itu ada beberapa nama pasal nafkah ini. Okey. Antara lain gemar bersedekah. Dalam Quran Allah sebut surah Al-Baqarah 275. Surah Al-Baqarah 275 Allah sebut alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada waktu malam dan siang secara sembunyi atau terang-terangan, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa sedih, tak ada rasa takut. Allah bantu dia manage rasa takut dan rasa sedihnya. Sirra wa alaniyah. Jadi kita bersedekah, bersedekah ni boleh tunjuk tak? Boleh tak ada masalah. Untuk orang iktibar, kita kena jaga hati je lah. Boleh tunjuk, ada orang cek besar, tak salah sebenarnya. Tapi bersembunyi pun bagus juga. Jadi kita jaga hati kita je. Kalau sebab dalam hadis Nabi ada, macam orang bersedekah terang-terangan untuk orang ambil iktibar. Dia tu bersedekah lah, kita nak contoh dia. Okay.
Okey, antara lain apa? Surah Al-An'am ayat 48, orang yang membuat islah. Islah ni memperbaiki sesama manusia. Memperbaiki sesama manusia. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesiapa yang beriman dan melakukan islah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak dia bersedih. Dia suka damaikan manusia. Orang bergaduh dia damaikan, bukan dia api-apikan lagi. Kan? Ada orang kadang-kadang api-apikan lagi. Bergaduh laki bini, cerita dekat Facebook 1000 macam ini lah. Like 1000. Oh, suka dia lagi cerita kan. Tak betul di mana kita damaikan. Wa aslaha. Orang yang aslih ataupun orang muslih ni, kelebihan dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian sebagai natijah dia orang ni apabila kalau dia boleh manage la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ni, antaranya Allah sebut dalam Quran dia ada ciri wali Allah. Wali Allah ni bukan boleh terbang kan, maknanya orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ada wali dia tahu dia wali, ada wali dia pun tak tahu dia wali kan, maknanya dia ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan baginya dan tidak dia bersedih. Hidup dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada takut, tak ada sedih. Jadi maknanya derapat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Salahuddin Al-Ayyubi berpesan, kan? Dia kata, kalau kamu ada masalah, ingat Allah. Ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Okey. Kalau ada masalah dan dah ingat Allah, naikkan satu stage lagi. Satu stage lagi. Apa dia? Jangan kamu kata, ya Allah, aku ada masalah. Tapi katakanlah, wahai masalah, aku ada Allah. Mula-mula ingat Allah dulu, stage pertama. Stage kedua, cakap. Kan? La taqul, ya Rab, indi mushkilah. Walakin qul, ya mushkilah, indi Rab. Kan? Yang kamu kata, wahai Allah, aku ada masalah. Bagus dah tu, bagus. Tapi katakanlah, wahai masalah, aku ada Allah. Kan? Walaupun simple tapi berbeza kesan dia, tuan-tuan. Okey? Kemudian antara kelebihan dia menjadi orang yang berani. Orang yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, hidup dia berani lah. Berani menyampaikan kebenaran. Dia berani untuk bersedekah, tak takut miskin, tak takut apa. Sebab dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini surah Ali Imran ayat 170. Allah SWT sebut surah Ali Imran ayat 170 bahawa sampai kepada syahid pun dia tak takut. Kan? Maknanya tidak rasa berani itu luar biasa. Dan Allah SWT sebut sebagai dia bakal ahli syurga. Orang yang tak takut pada benda-benda ni ataupun dia boleh manage takut dia ni, Allah SWT menyebut dia adalah bakal ahli syurga. Surah Al-A'raf ayat 49. Udkhulul jannata la khaufun alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah kamu ke dalam syurga, tidak ada ketakutan ke atas kamu dan tidak kamu berduka cita. Ini tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang kita kongsi pada hari ini kita kongsi 14 ayat sebenarnya yang Allah SWT sebut dalam Quran bahawa orang yang beriman ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak takut kan, dan juga dia tidak berasa sedih. Takut fitrah manusia kan. Jadi maknanya dia boleh mengurus takutnya itu sehingga kan takutnya itu tidak menjauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan dua perkara untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan dua perkara. Yang pertamanya musibah, yang keduanya hajat. Kan? Orang kalau ada musibah, dia akan lebih ada peluang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua hajat. Kan? Jadi dua benda Allah jadikan untuk kita jadi rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat malang orang yang ada musibah ataupun hajat, dia tak rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, makin malam. Kan? Jadi maknanya
Jadi 14 ayat ini kan Allah ceritakan bagai-bagailah punya keadaan bentuk dia kan, dan kita dah cerita apa yang menyebabkan manusia takut kan. Dia ada asyarru, wujudnya syaitan lah apalah, kemudian al-ba'sa, ancaman daripada itu datang, ad-dara, dah terkena dah, dan al-halak, kebinasaan. Tapi bagi orang beriman dia tak ada al-halak tu, dia ada rahmat Allah Subhanahu wa taala kan. Dan macam mana kita nak dapat tentang tidak takut dan tidak bimbang itu, ada 14 ayat kita dah cerita. Jagalah hubungan dengan Allah, kita dah cerita dah ayat-ayat dia, dan hubungan dengan manusia. Itu tuan muslimin muslimat Allah sekalian, mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi pada malam berbahagia ni dapat jadi panduan untuk hidup kita lah, supaya hidup kita ni tuan-tuan sekalian sentiasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Muhammad tak panjang. Nabi SAW sebut umat Muhammad ni baina sittin wa sab'in. Umumnya antara 60 ke 70 tahun umum dia. Baina sittin wa sab'in. Ada yang kurang daripada itu. 40 sekarang pun dah tak ada jantung lah apalah. And ada yang lebih daripada itu. Okey? Sekarang ni 40 banyak meninggal, 50 pun banyak tak ada dah. 60 meninggal, 70 dah jarang-jarang, 80 lagi jarang, 90 orang pelik, hidup lagi ke? Memang jarang lagi pun. Baina sittin wa sab'in. Itu umur Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan biarkan hidup kita ni ada benda yang kita rungsing, ada benda kita sedih, ada benda kita takut. Rugi hidup. Jadi rungsing, sedih, takut, ubat. Jangan biarkan dia ada kita. Ada orang hari ni daripada kecil daripada perut mak rezeki tak putus tau. Lahir-lahir Allah bagi susu ibu tu tak putus. Kemudian tak ada gigi, ada je makanan. Masuk sekolah makanan ada. Kan, masuk universiti, bekerja. Nak pencen kok rungsing pasal rezeki. Macam mana sekarang ni? Nak pencen tak cukup ni. Dah Allah bagi rezeki sampai umur 55 tahun tak putus. 56 tahun nak rungsing pasal rezeki. Kenapa tuan-tuan sekalian? Ini maknanya jangan bazirkan masa kita dengan kerungsingan. Kita rungsing pasal anak tuan-tuan sekalian. Anak doakan, dia ada takdir dia. Takdir kita tak pernah sama. Kita dengan bapa kita pun tak sama, kita dengan anak kita pun takkan sama. Khalas. Berjalan atas takdirmu wahai anak. Mak dah sediakan pelajaran, mak dah sediakan, engkau jalan dengan takdir kau. Tinggal mak doakan je. Tinggal ayah doakan. Kenapa nak rungsing? Kita tak perlu rungsing, kita kena urus. Jangan rungsing. Tak kahwin rungsing, kahwin rungsing, dah kahwin nak bercerai rungsing, cucu macam mana nanti rungsing. Dia ada takdir dia. Berjalan dengan takdir dia. Kita ada takdir kita. Kenapa perlu rungsing? Doakan. Allah kan ada. Macam mana Allah jaga bapa kita, atuk kita, hari ni dia jaga anak kita, dia jaga cucu kita. Alas. Maknanya berjalan dengan takdir. Kenapa nak biarkan diri rungsing, susah hati? Hidup tak panjang. 50-60 tahun je umur Muhammad. Jadi biarlah setiap saat tu tenang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rungsing, ya Allah, hilangkan kerungsingan aku ya Allah. Aku kepada Engkau Tuhan. Ada sakit hati, ya Allah, aku maafkan ya Allah. Ada tak puas hati, ya Allah, Kau bagilah ubat ke hati aku. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar hidup dia tenang. Jadi senyum kan, tenang, bahagia. Dan akhirnya hati itu mutmainnah. Dan Allah sebut bakal di syurga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, balik pada Allah dalam keadaan redha lagi diredai. Tenang. Allah panggil ahli syurga itu sebagai orang yang tenang jiwanya. InsyaAllah panjang umur rezeki jumpa lagi. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.